Ruslan Muhammad. Jadi seperti اللهم رب يسر ولا تعسر إنك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين لا سيما الكفار المستعمرين الغاصبين المعتدين الظالمين. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشدد كلمتهم وزلزل أقدامهم. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Yang bermaksud, dan tidaklah kami utuskan engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat kepada alam seluruhnya. Al-Anbiya ayat 107. Sadaqallahul Azim. Al-Fadhil yang berbahagia Ustaz Faizan Tajwid dan seluruh dan kuasa pengurusan masjid Al-Wathiq Billah ataupun Masjid YTM Shah Alam, dan yang dihormati dikasihi seluruh kehadiran para jamaah Jumaat pada hari yang penuh barakah bersama 19 hari bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah. Pertama-tama alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan kesyukuran yang mendalam daripada hati kecil kita semua kepada Allah Rabbul Jalil, Tuhan yang Maha Berkuasa, di atas nikmat yang begitu besar yang begitu banyak yang Allah kurniakan kepada kita. Alhamdulillah. Apalagi di hari Jumaat yang penuh keberkatan ini,
yang pastinya merupakan peluang keemasan kita untuk kita merintih keampunan, memohon keselamatan, memohon kebahagiaan dan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah sentiasa memandu perjalanan kita dengan panduan yang lengkap, sempurna, berdasarkan ilmunya, imannya dan amal saleh kita semua. Itulah harapan kita dan itulah yang kita doakan setiap hari ketika kita merintih pada Allah Azza wa Jalla, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mohon kebahagiaan di alam bumi, kebahagiaan di alam akhirat dan jauh daripada percikan dan sambaran api neraka Allah yang membakar-bakar. Sidang hadirin yang dirahmati sekalian, sebagai memenuhi permintaan dan undangan pihak masjid untuk saya hadir pada hari ini atas tajuknya mencintai dan menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersempena dengan bulan yang penuh keberkatan yang kita maklum, walaupun ada perbincangan ulama tentang tarikh lahir Nabi yang sebenarnya, tapi hampir kesepakatan ulama-ulama kita atau ulama sirah dan sebagainya menukilkan tanggal 12 Rabiul Awal lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang penting kepada kita bukan tarikhnya, bukan masanya, tapi penting kepada kita ialah itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi jantung hati kita, yang menjadi kecintaan kita, yang menjadi kasih sayang kita kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kita semaklum adalah pemandu kepada kehidupan kita, penyelamat kepada kehidupan kita Rasulullah, pemandu kehidupan kita Rasulullah yang akan memimpin kita ke alam syurga nanti pun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benarlah apa yang Allah sebut dalam Nabi hadis baginda dalam riwayat Muslim. Nabi bersabda, "Innama ana rahmatun muhdatun." Ada riwayat Muslim Nabi bersabda, "Innama ana rahmatun muhdatun." Aku ini, kata Nabi, rahmat bagi kamu dan alam seluruhnya, dan hadiah Allah kepada kamu dan alam seluruhnya. Rahmatun muhdatun kita terjemah dengan bahasa mudahlah. Rahmat pada seluruh alam dan hadiah Allah kepada alam sejagat seluruhnya. Jadi kalau begitu sifat datang Nabi kepada kita sebagai rahmat dan hadiah, maka pastilah tuan-tuan, itulah Nabi yang kita benar-benar cintai, sayangi, kasihi, dalam bahasa kita sekarang yang paling hampir rinduilah, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, puan-puan semua, tuan-tuan hadirin semua, saya benar-benar berkeyakinan bahawa isu Nabi dan Maulid ini bukan isu yang baru, tetapi tetap ia isu yang mekar dan subur dalam hati-hati kita semua. Masakan tidak, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahmatullah, seorang ulama tasawuf yang terkemuka, yang terulama terawal selepas zaman Nabi dan para sahabat, zaman awal tabi'in, kata Al-Hasan Al-Basri rahmatullah, masakan tidak Nabi itu tidak melekat dalam ingatan, dalam hati jantung, dalam jiwa raga kita. Kerana sebutan tentang Nabi ini memang berkumandang. Kita dengar, bahkan kita ucap sepanjang waktu, sepanjang masa, sepanjang saat, bahkan sepanjang jam dan hari lah. Dalam salat kita pasti kita akan ucap kalimah Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dalam salat sunat kita, qabliyah, ba'diyah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tahajud, sembahyang duha, semua salat lah. Tolak sembahyang jenazah ya. Dalam salat-salat kita akan baca kalimah yang melambangkan Nabi berada bersama kita dengan penuh sayang kasihnya. Sebutannya tetap kita akan sebut
asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar. Kata sahabat bukan itu saja. Bagaimana malaikat Nabi dan kita sampai dikumandangkan. Bukan untuk pribadi, untuk umat seluruhnya. Umat sejagat. Alam cakrawala. Bila azan berkumandang. Azan Masjid UiTM Shah Alam. Azan Masjid Negeri. Azan Masjid Banting. Azan Masjid di Kelantan, di Johor, bahkan di Mekah. Kalimahnya ialah tetap berkumandang. Para muazzin kita akan kumandang dengan laungan. Suara diangkat. Didengari oleh ribuan, bahkan ratusan ribu orang dengar. Jutaan. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dalam laungan azan. Berkumandang tak berhenti. Sehingga boleh jadi kalimah itu kalimah yang tidak putus. Antara minit ke jam, jam ke jam. Sekarang kita menanti azan 1.16, 1.12 di negeri Selangor, di Shah Alam lah. Boleh jadi, kejap tadi dah azan pun di negara lain, zuhurnya. Boleh kejap tadi dah azan subuh negara lain. Dalam suasana dunia yang berbeza waktu ini. Di sana subuh, di sana zuhur, sana baru azan, sini dah azan. Seolah-olahnya, kalimah asyhadu anna Muhammadan dalam bacaan, dalam ungkapan Bilal itu berkumandang tak henti. Sana bau asyhadu anna Muhammadan, dia dah selesai. Sana bau azan, sini dah nak maghrib, sana isyak, sini bau subuh, sana subuh bau zuhur contohnya. Dunia tak ada tempat mereka berkumandang. Allahu Akbar. Itulah menunjukkan kata Al-Hasan Al-Basri, kemuliaan, keistimewaan yang ada pada batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Bukan setakat azan berkumandang. Bahkan sekarang ini jemaah haji, jemaah umrah yang pergi ziarahi Madinah, mana putus saat ke detik, detik ke minit, tiap-tiap jam ada orang ziarahi makam Nabi. Baik malam siang. Sekejap-sekejap sampai Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang ni pula Assalamu alayka. Bergema ke jam waktu. Mengangkat nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi itulah Nabi yang kita cintai. Lengkap fizikal baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana wafat baginda dalam keadaan sempurna jasad-jasad para Nabi, maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Muslim, Nabi bersabda, Innal arda la ta'kulu ajsadal anbiya'i. Dia bersabda bahawa para nabi-nabi batang tubuh mereka tak diratah oleh tanah-tanah. Batang tubuh Nabi ni tuan-tuan tak dimakan oleh tanah-tanah. Ulat-ulat tanah tak akan memakan batang tubuh Nabi. Tanah-tanah tak akan meratah. Maksudnya batang tubuh Nabi lengkap. Sedikit pun tak terjejas. Selama mereka hidup, itulah mereka ketika mati mereka di alam barzakh. Ini jaminan kemuliaan. Bukan takat mulia secara peribadi, mulia batang tubuhnya sekali. Tak diratah oleh ulat-ulat tanah. Kekal fizikalnya. Ini hadis. Innal arda la ta'kulu ajsadal anbiya'i. Tanah-tanah tidak meratah, memakan batang tubuh Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi tuan-tuan, inilah yang kita kena sebut sebab nak meyakinkan lagi. Meyakinkan sebab perjalanan kita, perjalanan yang tidak putus dengan kecintaan kepada Nabi dan kerinduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks kita dengan Nabi dan tuan-tuan sekalian, pastilah bila bercakap tentang kerinduan, kecintaan, kesayangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mau tidak mahu dalam kita memahami tentang siapa Nabi itu, pastilah dua benda mengikat kita dengan Nabi. Yang ini akan ikat kita sampai kiamat. Yang pertama, al-mahabbatu. Yang kedua, al-ittiba'. Yang ikat kita Nabi ini dua benda. Satu disebut al-mahabbah. Yang kedua disebut al-ittiba'. Al-mahabbatu dengan makna cinta sayang kasih. Al-ittiba' dengan makna menuruti, mematuhi. Itu dua kalimah yang memang terus penting dalam konteks hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayang, al-mahabbah dan ittiba', menuruti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dengan berdalilkan dalil yang sah,
Quran pun sebut, hadis pun sebut. Dalam isu mahabbah, cinta sayang kasih, dalilnya daripada hadis Muslim. Itu dalilnya. Sebab Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Itu hadis Muslim. Nabi kata, tak sempurna iman kamu hingga aku ini lebih disayangi daripada bapa kamu sendiri, mak kamu sendiri, adik-beradik kamu dan orang lain. Aku lebih dicintai. Nabi yang first, kemudian yang lain. Ikuti Allah pertama, Nabi kedua, akhirnya yang lain baru kita sayang. Nabi lebih utama. Itu mahabbah. Dalam konteks ittiba' boleh jelas daripada Al-Quran. Allah sebut dalam Al-Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. Ikut sunnah Nabi dalam beramal. Tidak kita meletakkan satu keadaan melewati batas-batas sunnah dalam kita beribadat. Jadi ini tuan-tuan, amalan kita lah. Jadi sebab itulah menyuburkan jiwa dengan keimanan, menyuburkan hati kecintaan, menyuburkan akhlak dengan ibadat adalah suatu nikmat yang paling besar dalam kehidupan beragama kita. Syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Cuma tinggal lagi dalam situasi itu, apa yang patut kita lakukan, apa wajar kita lakukan. Jadi untuk kesempatan pada dalam tempoh kira-kira masa berbaki dalam 20 minit saja lagi sebelum azan berkumandang. Ya, saya ingat 1.12 ke hari ini. 1.12 tak silap saya. Ya, 1.12 PM. Belum kita berhenti ke 1.10 insyaAllah. Izinkan saya untuk membacakan. Yalah, nak ceramah itu kadang-kadang takut jauh pergi. Ya, takut mungkin tak masuk tajuk ataupun luar daripada tajuk. Jadi izinkan saya untuk membacakan satu tulisan yang saya fikir menarik sekali, dikupas, diulas oleh pengarang kitab ini, iaitu Al-Syekh Muhammad Ahmad Nusaib Al-Muhamid dalam tajuknya Al-Hubbu Bainal Abdi War Rabbi. Cinta sayang kasih antar hamba dengan Tuhannya. Itu tajuk bukunya, Al-Abdu Al-Hubbu Bainal Abdi Wa Rabbi. Cinta sayang kasih antara kita hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Dinukilkan tentang tajuknya, Limadha Nuhibbu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita kena cintakan Nabi SAW? Kenapa? Limadha Nuhibbu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita kena cintai Nabi SAW? Soalan ini tuan-tuan sekalian, saya kira ada jawapan dengan kita semua ada jawapan. Paling tidak pun dalam kejahilan saya ke, ataupun kurang ilmu kita ni, bila tanya kenapa Nabi kena cintai, paling tidak jawapannya, kan Nabi Rasul kita. Itu kejawapan kita boleh terima lah tu. Nabi Rasul kita, utusan Allah kepada kita. Kurang jawapan tu dah cukup jelas dah. Tapi, kita nak lebih sikit mendalam berdasar kepada hadis Al-Quran dan peringatan yang Allah beri kepada kita, Nabi SAW kita baik. Asas pertama, jawapan kenapa kita kena cinta sayang Nabi ni tuan-tuan sekalian ialah, kata Syekh Muhammad ataupun Ahmad Nusaib Al-Muhamid dalam kitabnya, dia kata apa? Inna mahabbatana li Rasulina Muhammad SAW laha kathirun min dawa'i wal mubarrirat. Sayang kasih Nabi ini ada banyak sebab dan faktornya. Kurangkan ada dua faktor dia kata. Yang pertama, li'anna Allah azza wa jalla awjaba mahabbatahu wa ta'atahu. Ini asas pertama. Kenapa? Sebab kata dia, Allah wajib kita cintakan Nabi. Inna Allah Ta'ala awjaba mahabbatahu wa ta'atahu. Allah sendiri menitahkan kita kena sayangkan Nabi itu. Jadi bila Allah perintah, tak ada apalah kita. Hukum perintah Allah ni kita fahamlah. Disuruh buat, tinggal berdosa besar. Suruh sembahyang, tak sembahyang, tunggulah bala bernanti. Suruh puasa, tak puasa, tunggulah bala. Dan bila buat, kita selesai amanah dengan Tuhan. Jadi ini satu jawapan yang mutlak. Jadi kata beliau, jawapan pertama ialah, dan Allah sendiri perintah aujabah. Bukan sebut wajabah, aujabah ni menentukan kewajipan. Itu dari sudut bahasa Arab.
Memang kewajipan yang benar yang Allah perintah kita sayang kasih kepadanya. Kenapa? Ini menarik. Kerana kata pengarang kitab, cintakan Allah mesti cintakan Nabi. Sayangkan Nabi kena sayangkan Allah. Ini gandingan. Bila kamu sayangkan Allah, sayangkan Nabi. Kamu cinta Nabi, sayangkan aku, kata Allah. Jadi ini gandingan yang menunjukkan ianya suatu kefarduan kepada kita. Alhamdulillah. Ini asas yang kita tanam semenjak kita kembali sampai ke mati, sampai ke akhirat insya-Allah. Ya Rasulullah, kami sayang, kami cinta, kami rindu sebenarnya atas perintah Allah kepada kami. Engkaulah yang diutuskan Allah sebagai wakil kepada kami dalam soal kehidupan, dalam amanah, perintah, suruhan dan umpamanya. Sebab itulah kalimah Rasulullah tu tuan-tuan sendiri. Kalau kita tengok dalam bicara disebutkan dalam kitab Lataif Al-Ma'arif oleh Ibn Al-Hambali, dia kata kalimah Rasulullah tu padan dah. Kita sebut Muhammad Rasulullah. Dan kita pun ucap begitu, Rasulullah. Dah membayangkan Nabi utusan Allah kepada kita. Utusan Allah. Bila Nabi utusan Allah, makna apa? Maknanya Nabi datang bawa soal berperintah, suruhan, penegasan yang wajib kita terima. Itu cara mudah tu. Kemudiannya, sebab yang kedua, yang pertama tadi sebabnya kerana Allah wajib kita cinta sayang Nabi. Dan sayang Allah itu wajib. Yang kedua ini dia kata apa? Sebab yang kedua, kenapa kita sayang Nabi, cinta Nabi? Li'anna Allah Ta'ala ahabbahu wa ikhtarahu min khalqihi wastafahu lirisalatihi wa fadlihi wa faddalahu. Itu dia. Baca salah. Wa faddalahu ala jami'i makhluqatihi. Tengok tuan-tuan. Kata pengarang kitab, dia kata sebab yang kedua ialah kenapa kita cinta Nabi? Kerana Allah telah memilihnya. Pilih siapa tu? Nabi. Allah memilih Rasulullah SAW dengan pilihan yang tepat di kalangan makhluknya untuk diamanah dari salah ini dan diangkat kelebihan Nabi pada makhluk yang lain. Allah pilih Nabi sebagai Rasul dan diangkat kelebihan Nabi dengan kelebihan yang tidak ada pada makhluk lain. Jadi maknanya wajar sekali kita terima Nabi, dan itulah pilihan Allah dan ketentuannya. Allahu Akbar. Tuan-tuan, sebab itulah ialah banyak cerita tentang Nabi dan kemuliaan baginda. Tafdhil atau manusia banyak, tuan-tuan. Sebab itulah kalau kita tengok dalam, ialah cerita ni mungkin kita tak berapa nampak sangat pada sudut penceritaan dalamnya, tapi secara umum kita baca. Kalau kita tengok bila Abu Bakar radhiyallahu anhu, ini cerita bagi saya lah, saya duk kaji sirah, duk berkaji lah, duk baca, duk semak dalam arti yang mendalam. Saya tengok peristiwa ketika Abu Bakar diceritakan oleh orang ramai di Mekah, peristiwa Isra' Mi'raj. Abu Bakar diberitahu bahawa Muhammad sedang bercakap tentang naik ke langit, naik pergi Aqsa malam yang sama, balik malam yang sama. Abu Bakar tak jumpa Nabi lagi. Orang Mekah jumpa dia, beritahu harapannya Abu Bakar menidakkan, membohongi Nabi lah. Mereka bagi mereka itu, mereka nak Abu Bakar kata Muhammad dah karut dah. Tak. Bila Abu Bakar beritahu Muhammad sedang bercakap di Mekah sekarang, dia telah pergi Masjid Aqsa, balik malam yang sama. Abu Bakar, tuan-tuan sekalian, tanpa jumpa Nabi, tanpa lihat Nabi lagi, tak bertemu dengan Nabi ni, Abu Bakar kata apa? Kalau Muhammad sekadar cerita dia ke Aqsa, balik malam sama, aku tak pelik. Kalau dia kata dia ke langit, aku percaya. Tuan-tuan, ini direkod dalam kitab sirah ni. Kalau Muhammad sudah cerita dia pergi Aqsa, balik malam sama, aku tak pelik. Kalau dia kata dia sebut dia ke langit, aku percaya. Sebab Muhammad sadiqun, dia tak pernah berdusta. Dia tak pernah dusta, tak pernah bohong, tak ada masalah dia. Cakapannya benar, orangnya benar. Tengok Abu Bakar, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita betul Abu Bakar, tuan-tuan, makhluk pelik. Pelik dari sudut keimanannya. Kental jiwanya, kental imannya, kukuh hatinya. Sampai tahap itu. Harapan orang Mekah, harapan satu je mereka katakan, Muhammad akan dibohongi oleh Abu Bakar. Mereka nak Abu Bakar kata,
Muhammad cerita pergi ke Aqsa ni, tak berapa nak percaya. Mana pelik Muhammad ni. Aqsa tu bukan jarak satu malam, bulan pergi balik dengan merentas padang pasir. Tiba-tiba pergi malam balik malam sama. Harapan mereka bakal akan menidakkan, tapi bakal apa? Kalau Muhammad sekadar cerita Aqsa, aku tak heran. Kalau dia kata ke langit, aku percaya. Lebih jauh lagi. Menyebabkan. Kenapa tu? Abu Bakar dia kenal siapa Nabi. Kemuliaan Nabi dia kenal. Watak, sikap. Jadi inilah tuan-tuan sekalian. Sebab kita dalam agama ni, kita sebutlah, ini benda macam kita semua faham. Saya tahu tuan-tuan faham. Sebab dalam agama ni, banyak benda dalam Islam ini, kalau kita ambil cakna tentang begitu mendalamnya cinta sayang Nabi, kasih Nabi, tuan-tuan sekalian, kita tidak akan mengambil sikap untuk menidakkan apa saja apa Nabi buat, Nabi lakukan dan Nabi perintah. Dan kita faham. Apa kita faham? Apa Nabi buat betul. Nabi tinggal benar. Nabi suruh betul. Nabi larang dengar. Itu perasaan kita. Sebab apa? Nabi tak ada buat kesilapan, kesalahan. Kenapa? Dan Allah sebut dalam ayat Al-Quranul Karim, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Itu yang Allah rakamkan dalam Al-Quran Karim. Disemak dalam Al-Quran. Allah sebut apa kepada kita? Ayat ni ayat yang kata Sya'rawi, orang tokoh besar, ulama tafsir yang terkemuka. Namanya Sya'rawi rahmatullah, orang yang hebat dalam tafsir. Syekh Muhammad Mutawil Sya'rawi meninggal tahun 1988. 1988 itu dia meninggal. Dah hampir 38, 20 tahun. Hampir 29, 27 tahun. Kata Sya'rawi, ayat ini, iaitu ayat وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, surah An-Najm ayat ketiga ini, kata Sya'rawi, suatu ayat yang begitu mendalam maknanya. Maknanya, tak ada benda yang mencacatkan Nabi. Baik ucapan, perkataan, perbuatan, amal. Sebab apa? Sebab Allah beritahu dah. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Mana-mana ucapan Rasulullah, hatta perbuatan. Yang tiga ini memang ucapan, tapi perbuatan sama. Mana-mana ucapan Rasulullah, ucapan Muhammad, perkataan, perbuatannya, semua kata Allah dalam lingkungan wahyu aku. Aku yang menjadikannya boleh demikian-demikian. Makna tidak ada benda yang bersifat kurang, lemah, tidak ada. Jadi Sya'rawi kata, ayat ni padan untuk menjadi asas kepada kecintaan. Sebab apa? Itulah insan yang Allah pilih untuk dicintai, dikasihi, diserindui, disayangi, dicintai. Tuan-tuan, puan-puan, alhamdulillah. Jadi kita tebalkanlah ya, nikmat bersama Nabi ini. Dan saya sudah sebut dalam ceramah-ceramah saya, kemuncak daripada kita cinta sayang Nabi ini, tuan-tuan, kita akan buktikan. Ya, kita akan buktikan cinta sayang itu. Kalau kita sayang ibu kita, kita telefon dia. Itu tanda sayang lah tu. Hari ini dah pukul 1, nak masuk waktu dah. Zuhur. Berjemaat, solat zuhur dan Jumaat dah hari ini. Kalau kita daripada 2 hari lepas, dah 2 hari dah tak call mak. Mak ada no belah utara, tanah air, Kelantan ke Johor ke Perak, tak kira lah. Tak penting jauh dari kita. Tak call, kita akan call. Sebab apa call? Sebab kita nak mendengar cakapannya. Nak dengar suaranya. Nak bercakap walaupun 10 minit, walaupun 2 minit. Sebab nanti khabar. Sebab cinta tu. Cuba bayangkan kita tak kisah, tak telefon, bukan sehari, dah sebulan tak call. Dah 3 tahun tak balik rumah contohnya. Apa tanda tu? Tanda something tu berlaku. Jiwa kita mati, hati sakit, dan jiwa kita dah rapuh dengan keimanan. Sampai mak 10 tahun tak jumpa, sebulan tak bercakap, seminggu tak dengar suaranya. Ada something lah tu. Jadi saya nak kaitkan dengan Nabi tadi. Bila kita faham Nabi itu sebagai orang paling rindu, sebab kita tak akan cari mak kita lagi. Kita cari dunia aja. Mak berkhabar, mak sihat. Tapi di padang mahsyar nanti, kemuncak cinta Nabi kita akan tunjuk dengan cara mana? Cari Nabi SAW. Pada hari di mana kata Allah Azza wa Jalla, seorang ibu tak akan cari anaknya, seorang abang tak cari adik-adik kandungnya,
Seorang kakak tak cari adik-adiknya. Seorang ayah tak cari anak-anaknya di padang mahsyar. Tak carilah. Bahkan anak pun tak cari bapaknya di mana, ayah di mana, mama di mana. Tak cari. Masing-masing berlepas diri. Tapi yang kita cari ialah siapa? Nabi SAW. Nabi kita cari. Sebab kita tahu Nabi lengkap semuanya. Nak minta pertolongan, bantuan, nak minta keselamatan, Nabi lah. Mak ayah kita sayang macam mana pun ada kekurangan. Sayang macam mana mak ayah kita ada kelemahan dia sebagai manusia. Dosa pun ada kesilapan. Kita kena akui. Tapi Nabi daripada masyarakat kita akan cari. Sebab apa? Sebab tu kata Rasulullah, ana sayyidu waladi Adam wa awwalu man yanshaqqu an min al-qabri ana syafi'un musyaffa'. Ya Muslim. Aku kata Nabi, ada penghulu anak Adam daripada masyarakat. Penghulu sayyid waladi Adam. Aku penghulu semua anak Adam daripada zaman Nabi Nuh sampai tamat dunia. Aku penghulu mereka. Makna sampai tahap Nabi ini menjadi penghulu Nabi-Nabi yang dulu, umat yang dulu, umat Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, semuanya penghulu Nabi Saleh. Akulah kata Nabi syafi'un, memberi syafaat, ana musyaffa', aku syafaat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, ini apa makna? Maknanya kita akan cari Nabi sebab dia adalah insan paling sempurna. Dan cari Nabi bukan cari nak minum teh, nak sembang bukan, nak syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Nak ke syurga, nak cepat-cepat ke syurga, nak cepat-cepat dalam syurga, ke syurga bersama Nabi, itu kita tujuan kita. Kita tak nak hidup lama sangat sebelum syurga tiba masuk. Kita tak nak lama daripada masyarakat, nak segera masuk. Macam itulah sebabnya, itulah sebab kita cinta Nabi baik. Tuan-tuan sekalian, saya kena tengok tahun tu, tak boleh lewat daripada time 1:12. Sekarang ni 1:06 minit, 4 minit lagi. Memang, tak apa. Tuan-tuan sekalian, terus kepada antara juga dua benda besar. Kenapa cinta? Lima dhuhib, kenapa cinta? Yang seterusnya ialah kenapa kita kena cinta Nabi SAW. Ini kata dia, li ra'fatihi wa rahmatihi bi ummatihi wa hirsihi ala hidayatiha wa inqadhiha minan nar. Tuan-tuan, kita sayang Nabi sebab Nabilah penyelamat kita sebenarnya. Kita ni diselamatkan oleh Nabi SAW. Takkan Nabi menyelamatkan kita, tuan-tuan, kita dalam bahasa mudahnya kita dah lama rosak jahannam kita. Ini bukan isu akhirat, dunia lagi pun. Kan Nabi lah, alhamdulillah, jadikan kita tahu nak berilmu, tahu nak beramal, tahu nak bersolat, tahu beribadat, tahu ke masjid, tahu buat benda kebaikan, tahu cipta benda amal soleh, tahu cari ilmu. Kan Nabi sallallahu. Nabi datang untuk apa? Li ra'fatihi wa rahmatihi bi ummatihi wa harsi ala inqadhi minan wa harsi ala inqadhi minan nar. Datang untuk selamat kita pada api neraka. Tak begitu. Kalau kita ada seorang ibu, seorang ayah yang didik kita, betul-betul ayah mak kita kena beri kredit tinggi. Dialah yang didik, beri penegasan, larangan. Betul, kita ni tuan-tuan seronok sebab didik mak ayah lah ni. Lo jangan buat macam ni, lo macam ni buat. Disuruhnya buat yang baik, larang. Nikmatnya kita menikmati, tuan-tuan. Kita hidup dalam tenang, bahagia sebab mak kita didik kita. Bayangkan Nabi lebih pada mak kita lagi. Lepas tu Nabi nak pimpin kita ke syurga, bukan ke neraka. Lepas tu ada riwayat daripada hadis kursi. Hadis kursi ini rekodnya disebutkan Imam Muslim dalam hadis kursi. Sampai di padang mahsyar nanti, ketika manusia keadaan semuanya mencari Nabi, ada hadis pun, ada orang Allah tak bagi izin bertemu Nabi. Ada roblok tengah jalan, roblok. Tak boleh temu Nabi. Ya Allah, ada orang tak diizin temu Nabi, Allah tak izin. Nabi merayu kepada Allah. Riwayat sebut Nabi temu Allah. Ya Tuhan, innahum ummati. Ya Allah, ini umatku. Umatku bukan orang lain. Mintalah aku nak beri mereka syafaat. Tapi Allah kata tidak. Ya Muhammad, innaka la tadri ma amilu ba'daka. Allah bercakap, Muhammad, kamu tak tahu
Apa umat kau dah buat? Umat kamu ni ada yang kufur, ada engkar, ada yang tak buat ibadat, ada yang buat jenayah, ada buat dosa, tak bertaubat. Umat kamu. Tapi gagal jaga iman dia. Akhir mati tak beriman. Itu ni kamu tak tahu. Dan Nabi minta pada Allah, berilah ruang, aku nak beri mereka syafaat. Nak bertemu dengan Allah. Innahum ummati. Mereka umatku, ya Allah tolonglah. Allah jawab, ya Muhammad, innaka la tadri ma amilu ba'daka. Engkau tak tahu umatku dah buat apa. Selama kamu tinggal dulu, ada yang ada ilmu jahil sampai ke mati. Ada yang maksiat sampai ke mati, tak bertaubat. Itulah golongannya. Maka tuan-tuan, Nabi akan terasa cukup duka cita pada masa itu. Ada disebut Nabi duka cita. Kerana Nabi tak mampu nak selamatkan umur rupa-rupanya. Sebab itulah Nabi minta kita supaya berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla untuk kita sampai ke syurga dengan selamat. Memang ada disebut kita ni tuan-tuan sekalian, kalau buat syurga ni, rindulah. Kata Al-Imam Hasan Basri, al-ishtiyaqul jannat, al-ishtiyaqu bil jannati, rindukan syurga ini. Tuwafiqu mahabbat Rasul. Dia akan bersama dengan cinta Nabi. Kalau kita cinta Nabi, mana kita harap syurga menanti kita. Sebab Nabi pasti ke syurga. Dan kita pun nak pasti ke syurga bersama Nabi SAW. Ya Rasulullah, mudah-mudahan kami dapat bersama kau di alam sana nanti, ya Allah. Dan kita doakanlah mudah-mudahan Allah himpunkan kita insya-Allah dengan cinta sayang kasih ke Nabi. Dan kita selawat atas Nabi, selawat yang tak putus-putus. Dengan amal kita buat, dengan taat kepatuhan kita, dengan cinta sayang kasih, itibak sunnahnya. Mudah-mudahan semua itu akan membekas dalam hati kita semua. Dan perjalanan kita, perjalanan yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syurga menanti. Dan Nabi menanti kita di ambang syurganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Satu kelebihan. Pada riwayat sebut, Nabi SAW, bila Allah kata masuk syurga Muhammad, Nabi datang, ketuk pintu syurga. Malaikat tanya, mana tarik, siapa ketuk pintu ni? Nabi jawab, Muhammad. Kata Jibril, kata malaikat jaga syurga, iaitu Ridwan, masuk Muhammad, masuk. Nabi kata, aku tak nak masuk, malaikat, umat aku masuk bersama. Tuan-tuan, Nabi kata, aku tak nak masuk lagi, umat aku masuk bersama. Tengok, Nabi tak masuk seorang. Mudah-mudahan itulah di antara apa yang boleh sampaikan. Dah masuk waktu dah. Lain macam imam kita tengok masa. Okay, wallahualam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna sighara. اللهم ارزقنا حب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah selepas solat Jumaat nanti kita akan bersama-sama untuk bangun, kita sama untuk berselawat ke atas baginda Nabi SAW bersempena dengan bulan Rabiul Awal Maulid Nabi SAW, insyaAllah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Para jemaah diingatkan supaya jangan berbual-bual dan bermain dengan telefon bimbit ketika khutbah sedang disampaikan. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk Malaysia, Nikmat Kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia,
Malaysia adalah tanah tumpah darah kita. Tanah kelahiran yang kita diami bersama. Di bumi inilah kita mendapat jaminan keselamatan dan kesejahteraan untuk meneruskan kehidupan. Di sinilah tempat kita mencari rezeki. Di sinilah berlalunya umur dan kehidupan kita. Serta di sinilah juga tempat kita melakar masa depan anak-anak kita. Oleh itu, marilah kita menyambut Hari Malaysia pada setiap 16 September. Bukan sekadar dengan cara sambutan, tetapi dengan kesedaran dan rasa cinta kepada tanah air, serta sentiasa berjuang untuk memajukan tanah air ini. Janganlah kita rela melihat sebarang keburukan menimpa negara tercinta ini. Sesungguhnya, Hari Malaysia mengingatkan kita semua akan tanggungjawab bersama dalam memelihara dan menjaga kedaulatan negara. Alhamdulillah, Malaysia ini adalah nikmat kurniaan Allah kepada kita semua. Lebih-lebih lagi dengan keistimewaan agama Islam sebagai agama persekutuan, Raja-Raja Melayu sebagai ketua agama Islam di negeri-negeri, kita berupaya mewujudkan keamanan, kestabilan politik serta kemajuan yang dikecapi hari demi hari. Semua ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Maka hendaklah kita memelihara nikmat ini dengan iman dan takwa kepada Allah, dengan kepatuhan kepada undang-undang negara dan menunaikan tanggungjawab sebagai warga negara yang taat dan setia. Sebaliknya, apabila kita kufur dan ingkar kepada Allah, melanggar serta mengkhianati undang-undang negara, maka akibatnya amatlah buruk. Kemungkinan nikmat keamanan dan kemakmuran boleh ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala pada bila-bila masa sahaja, hingga akhirnya negara ditimpa kemusnahan dan rakyatnya dilanda penderitaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang ke-58 seperti yang dibacakan pada awal khutbah tadi, yang bermaksud, dan tidak ada suatu negeri pun, yakni yang derhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami azab penduduknya dengan azab yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis dalam kitab, yakni Lauh Mahfuz. Ayat ini menjelaskan bahawa tidak ada suatu negeri yang zalim melainkan Allah akan menghancurkannya dan membinasakan penduduknya. Mereka yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan ajaran sesat atau mempertuhankan manusia, nescaya akan ditimpa azab daripada Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul zulma fa inna zulma zulmat yawm al-qiyamah wattaqus syuh wa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Amalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum." Yang bermaksud, peliharalah diri kamu daripada kezaliman, kerana sesungguhnya kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Dan peliharalah diri kamu daripada sifat kedekut, kerana sesungguhnya sifat kedekut itu telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Perkara ini mendorong mereka menumpahkan darah dan menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan daripada mereka. Hadis riwayat Muslim. Kemusnahan tidak akan berlaku, melainkan berlakunya kezaliman dan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas yang ke-59 yang bermaksud, dan Tuhanmu tidak akan membinasakan mana-mana negeri sebelum dia mengutus seorang Rasul yang akan membacakan ayat-ayat kami kepada mereka, dan tidak pula kami membinasakan mana-mana negeri kecuali setelah penduduknya melakukan kezaliman. Sidang Jumaat yang berbahagia, sesungguhnya kebenaran, keadilan serta pelaksanaan amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah asas penting bagi menjamin kesejahteraan dan keutuhan sesebuah negara. Apa yang lebih utama, keamanan dan kemajuan negara yang kita kecapi pada hari ini hendaklah dipertahankan. Ia menuntut kepada adanya pemimpin yang adil, jujur dan berakhlak mulia,
serta rakyat yang berdisiplin dan taat setia. Hanya dengan itu, barulah terpelihara agama, nyawa, keturunan, akal dan harta dalam sebuah negara yang aman dan sejahtera. Persoalannya, bagaimanakah mungkin sebuah negara dapat kekal aman dan selamat sekira rakyatnya hilang pegangan moral, sementara para pemimpinnya pula sering bertelagah serta berebut jawatan dan harta? Bagaimana pula negara dapat kekal sejahtera dan terpelihara sekiranya amalan syirik, judi dan arak berleluasa, rasuah menjadi budaya, harta diseleweng dan gejala maksiat serta kemungkaran bermerajalela? Ingat akan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat yang ke-112 yang bermaksud, dan bagi kaum yang kufur ingkar, Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Maka kerana itulah Allah merasakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan disebabkan apa-apa yang selalu dilakukan oleh mereka. Sidang Jumaat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama menzahirkan kecintaan kepada negara dengan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh serta sentiasa mendoakan kesejahteraan dan keberkatan tanah air. Pada masa yang sama, marilah kita mempertahankan dan memupuk semangat perpaduan serta menzahirkan kesetiaan yang tidak berbelah bagi agar keamanan dan kemakmuran negara terus terpelihara. Rasulullah SAW sendiri telah menunjukkan contoh kecintaan kepada tanah kelahirannya, Makkah dan juga Madinah, sebagai tempat baginda SAW menetap serta memajukannya dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW pernah berdoa sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma habbibi ilaina al-Madinah kahubbina Makkah aw asyad. Ya Allah, jadikan kami mencintai Madinah seperti mana cinta kami kepada Makkah atau lebih lagi. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya bumi Malaysia yang kita pijak inilah tanah tumpah darah kita. Di sinilah wajib kita semaikan kasih dan kecintaan kepada negara berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah agar keamanan dan kemajuan yang dinikmati terus berkekalan. Pada masa yang sama, kita juga bertanggungjawab menjaga kesucian agama, kesejahteraan hidup bermasyarakat serta kedaulatan negara daripada sebarang ancaman pencemaran, keganasan, kerosakan dan pencerobohan. Sesungguhnya negara kita adalah nikmat kurniaan Allah, amanah dan tanggungjawab kita bersama. Muslimin yang berbahagia, mengakhir khutbah pada hari ini, beberapa perkara penting untuk menjadikan paduan dan pegangan kita bersama adalah, yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa negara Malaysia ini adalah nikmat kurniaan Allah yang wajib disyukuri. Kesyukuran itu dizahirkan dengan melaksanakan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya, serta menjadikan ajaran Islam sebagai panduan hidup dalam bernegara. Kedua, umat Islam hendaklah tampil sebagai umat contoh dengan berganding bahu, membangunkan negara, memelihara perpaduan dan menjauhi segala bentuk perpecahan. Yang ketiga, umat Islam hendaklah meyakini bahawa Islamlah yang memelihara keamanan dan kesejahteraan sebuah negara dengan menegakkan kebenaran dan keadilan, bukan dengan penipuan dan kezaliman. Hanya dengan itu akan terjamin kejayaan hidup di dunia dan di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wa iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu sentiasa menjadi yang menegakkan keadilan, menjadi saksi yang menerangkan kebenaran kerana Allah, walaupun terhadap diri kamu sendiri atau terhadap ibu bapa dan kaum kerabat kamu. Jika seseorang yang didakwa itu kaya atau miskin, maka janganlah kamu terhalang daripada menjadi saksi yang memperkatakan kebenaran
disebabkan kamu bertimbang rasa kerana Allah lebih tahu kemaslahatan, yakni kebaikannya. Oleh itu, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu supaya kamu tidak menyimpang daripada keadilan. Dan jika kamu memutarbelitkan keterangan atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha mendalam terhadap apa-apa jua yang kamu lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل الشريعة هدى للناس ورحمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق أئمة المسلمين وولاة أمورهم وجميع المسلمين لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك من نبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظاتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صالح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أرم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة من لوهدي علي سلانغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلح الموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما للطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kukuhkanlah akidah umat Islam berteraskan ahli sunnah wal jamaah yang berada di atas jalan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Jauhkanlah kami daripada segala bentuk rasuah dan salah guna kuasa, begitu juga kesesatan, syirik dan khurafat, serta lindungilah kami dari fitnah yang boleh menggugat kesatuan dan perpaduan umat Islam. Ya Allah, kurniakanlah keamanan dan kemakmuran kepada negara dan negeri kami. Peliharalah kami daripada segala bentuk bala bencana, fitnah dan musibah, serta jenayah membunuh, perbuatan buli, serta menzalimi orang lain. Anugerahkanlah kepada kami para pemimpin yang berintegriti, tegas dan berani, menegakkan kebenaran berlandaskan syariat-Mu. Ya Allah, kami memohon perlindungan-Mu daripada kejahatan para musuh dan pengkhianat. Peliharalah kami daripada godaan syaitan dan tentera-tenteranya, serta bimbinglah kami untuk sentiasa mendekatkan diri kepada-Mu, ya Allah. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد. استووا استقيموا اعتدلوا درس دربكن الصح. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. والحمد لله كثيرا وسبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. قل الحمد لله الذي أخرجني. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامد حمدا الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. اللهم اكفنا بحلالك الحرام واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Qabal Allah. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sama-sama bangun. Kita bersalawat ke atas junjungan besar kita Nabi SAW. Boleh lihat teks salawat yang dipaparkan di skrin insyaAllah. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري. أنت إكثر وغالي أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد يا عروس
الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. السلام عليكم.